Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cantik kelas kamu. Semua jatuh nak tinggi Ustaz baru ni. Semua dah makan ke? Tak apa, nanti lepas kelas Ustaz kita pergi makan sama, okey? Okey, boleh. Okey. Sebelum Ustaz nak mulakan pengajaran, Ustaz nak tekankan dua benda. Satu, peraturan kelas Ustaz. Yang pertama, bila Ustaz tepuk macam ni, semua kena diam. Boleh? Boleh. Okey. Yang kedua, kita ada tepuk semangat. Kalau Ustaz kata tepuk semangat, buat macam ni. Mantap. Boleh? Boleh. Satu, dua, tiga. Tepuk semangat. Mantap. Okey, lagi sekali. Tepuk semangat. Mantap. Okey, bagus semua. Baiklah. Semua boleh, kita akan mulakan kelas kita dengan bacaan doa. Azan, ikuti bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillah. Tahniah Azhan. Okey. Tepuk semangat untuk Azhan. Mantap. Okey. Jadi hari ni ada apa? Amin. Okey, semua pandai. Okey, seterusnya Ustaz akan bagi satu video. Nanti korang tengok dulu. Nanti Ustaz nak kamu semua teka apakah tajuk pengajaran kita pada hari ini. Semua boleh? Boleh. Semua nampak ke? Nah guys, kalau anda bisa, kita pasti bisa. Ayo cari keberkahan dari anjuran Nabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih Umar. Okey, jadi daripada video ni apa yang korang lihat? Apa yang kamu semua nampak? Dia makan. Lagi? Dia minum. Lagi? Paras. Jadi betul lah, apa yang kamu semua nampak tu betul. Jadi apakah tajuk pengajaran kita pada hari ini? Ada makan, betul. Semangat betul, makanlah. Okey, dah sekali. Tepuk semangat. Mantap. Bukan Nabila, mantap. Okey, tak apa macam ni. Okey. Jadi Ustaz ada 4 gambar. Ustaz akan bagi pada setiap kumpulan, tapi dengan syarat jangan buka dulu, boleh? Boleh. Ambil satu. Okey, dan dua.
Bulan 3. Bulan lagi. Okey. Semua boleh buka kertas itu. Semua boleh. Semua? Dah buka tak? Semua dah buka kan? Okey, kumpulan Is. Dia tunjuk gambar apa tu? Tengah makan. Gelojo. Okey, kumpulan Akilah. Tak baca doa. Baca doa. Okey, kumpulan Bella. Makan sambil berjalan. Ya. Dia makan guna tangan kiri dan tangan kanan, Ustaz. Makan guna tangan kiri dan tangan kanan. Ustaz. Jadinya sekarang ni Ustaz nak tanya, siapa yang dapat gambar secara beradab, angkat gambar tersebut. Secara beradab, angkat tangan. Satu bulan, angkat di tangan. Siapa yang dapat gambar makan secara tidak beradab, angkat tangan. Okey. Okey, jadi Ustaz nak minta wakil setiap kumpulan datang ke depan. Kita akan ada satu aktiviti. Boleh? Wakil je? Boleh. Ini wakil. Apa yang harus go? Tak apa, datang ke depan dulu. Okey, kita akan mulakan pada kumpulan Nurin dahulu. Okey, Nurin dapat gambar apa Nurin? Makan sambil berjalan. Makan sambil berjalan itu dengan beradab atau tidak beradab? Tidak. Tidak beradab. Okey, semua ikut. Makan sambil berjalan. Tidak beradab. Ilham. Ilham dapat gambar apa Ilham? Baca doa makan. Dia beradab atau tidak? Beradab. Okey, jadi semua ikut Ustaz. Makan sebelum baca doa sebelum makan. Baca doa sebelum makan. Itu namanya adab sebelum makan. Itu namanya adab sebelum makan. Okey, bagus semua. Jadi Aisyah, itu gambar apa tu Aisyah? Dia makan dengan keroncong. Makan dengan keroncong. Jadi ini tidak beradab ke beradab? Tidak. Bukan kita beradab ke? Okey, betul. Jadi semua ikut Ustaz. Bukan, tak baik macam tu ya Nurin. Okey. Makan dengan gelojok. Tidak beradab. Semua ikut Ustaz. Makan dengan gelojok. Tidak beradab. Okey, akhir sekali Syahrini. Saya rasa dia makan tangan kanan sambil duduk. Makan tangan kanan sambil duduk. Ya. Jadi dia beradab atau tidak? Beradab. Beradab. Jadi semua ikut Ustaz. Makan dengan tangan kanan. Makan Sambil duduk. Beradab. Okey, jadi Ustaz yang minta wakil ni datang ke laptop Ustaz. Ustaz nak kamu select kan? Kategori kan? Mana yang beradab, mana yang tidak. Berdasarkan gambar kamu. Kamu dapat gambar? Kalau tak, jadi kamu select kan gambar? Kita tengok sama ada betul ke tidak. Okey. Nurin pula. Semua kena fokus ya nanti Ustaz soal, jangan main ke belakang. Ustaz nampak. Ingat Ustaz biasa ke? Okey. Ustaz mata belalang tau. Azhan jangan main phone Azhan. Okey, Syahrini datang ke depan. Sini. Okey, boleh? Boleh ke? Kita ke dalam. Okey. Cepat. Masih nak kejar. Okey. Sami Azwar. Okey. Kesimpulannya semua betul. Tahniah.
Tepuk mantap. Mantap. Okey, let's sekali macam semangat je. 1, 2, 3. Tepuk mantap. Mantap. Okey, bagus kamu semua. Okey, seterusnya. Okey, serah kepada Cik. Terima kasih semua. Okey. So, nak main lagi ke tak nak? Angkat tangan. Okey. Nampak tak TV Ustaz ni? Tahu beli TV ni. TV bukan sembarang TV. Ya. Okey, TV ni kalau buka ada barang. Okay, siapa tahu dalamnya ada apa? Okey, sekarang dengar. Ustaz nak bagikan ni kumpulan 1, ni kumpulan 2, ni kumpulan 3, boleh? Okey. So Ustaz akan bagi satu kumpulan, satu set gambar. Ustaz nak kamu semua susun gambar ni sampai jadi gambar yang betul lah. Boleh? Boleh. Nama dia sebut. Yang ni masuk sini ya? Boleh. Okey, bertiga. Okey. Betul. Sekali ya. Dengarkan. Okey. So, sekarang susun gambar-gambar tu. Kalau siap, angkat tangan. Gambar apa tu? Baca doa. Lagi kumpulan mana siap? Okey, gambar apa? Basuh tangan. Yang ketiga gambar Kosong. Minum air. Minum sup. minum Siapa tu. yang tengok masa ni? Ada dulu masa kat telefon saya dah time. Okey, semua betul. Tepuk mantap. 1, 2, 3. Mantap. Okey. Seterusnya, Ustaz nak tanya kamu semua. Bermula pada kumpulan 3. Okey. Penting tak kita basuh tangan sebelum makan? Penting. Okey, kenapa penting? Supaya kuman tak kuman. Okey, kumpulan 3 kata supaya kuman. Supaya kuman? Tak ada kuman. Okey, betul tak betul? Betul. Okey, kumpulan 2. Gambar apa? Baca doa. Penting tak penting baca doa? Kenapa penting? Betul ke tidak? Okey, kumpulan 1. Gambar? Duduk. Okey, penting tak makan sambil duduk? Penting. Okey, kenapa penting? Supaya tak jatuh. Tolong kawan. Nanti makan dengan santai. Kalau makan berdiri. Okey, Syuk kata makan dengan senter betul. Yes, tak betul? yes. Okey. Okey, so semua betul. Okey. 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 So hari ni kita belajar apa? Adab makan. Okey. Seterusnya, okey boleh kembali ke tempat masing-masing. Duduk. Masing. Okey, untuk akhir sekali kita nak nyanyi semua boleh? Boleh. Kalau boleh kita nak semua berdiri. Nak nyanyi tak nak nyanyi? Nyanyi ke tak dulu? Okey. Siapa tahu lagu anak Nabi kita? Nyanyi sama-sama eh? Belum. Tunggu. Okey.
Kita ikut lirik ni, boleh? Ikut sunnah Nabi, hidup lebih berkah. Pertama bismillah, kedua basuh tangan, ketiga tangan kanan, akhir alhamdulillah. Okey, sekali lagi boleh? Boleh. Banyak solo. Belum. Ikut sunnah Nabi, hidup lebih berkah. Bismillah, kedua basuh tangan, ketiga tangan kanan, akhir alhamdulillah. Okey, hari ni semua bagus. Lah tepuk mantap. 1, 2, 3. Mantap. Okey, so hari ni kita belajar apa? Adab makan. Semua faham adab makan? Faham. So itu saja daripada Ustaz pelajaran hari ini. Sekian, terima kasih ketua kelas. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Jangan lupa minggu depan ya. Dan makan. Ustaz tak bilang lagi. Berapa minit? Yang ini satu kampung ni hidup aman-aman. Okey. Tengok bahagia kan. Ada campur warna, ada hati, mana tunjukkan apa kata ada sayang semua. Ada burung menanda kan tenang. Lagi apa lagi? Ada rumah menandakan keselamatan. Jadi yang namanya apa? Keluarga. Orang ni namanya Kukuah. Jadi apa namanya ni? Okey. Jadi kalau ni sebagai apa? Jadi semua adalah pelabuhan. Okey, jadi dia nampak ni. Ini nampak tak warna ni important betul? Jadi orang-orang ni datang ke sini sebab nak tinggal di sini. Dia nak tengok apa yang paling bisa di kampung ni. Dia nak belajar. Yang pertama ni sama je. Ini fast track sikit cepat sikit. So, dia akan datang sampai ke sini dia kata tengok. Sama je benda bawah ni. Okey. Sekarang ni nak teka. Apakah masa bulan dan bintang? Okey. Teka. Sudah bagi seorang. Sampai tadi. Akila kau apa? Okey. Akila, apa tu bintang yang benda ni? Teka mesti. Bulan bintang dalam segala kampung hari. Okey, saya rasa dah tepat kita dari ini. Okey dah. Salam. Okey. Okey. Saya mau pakai nama yang buat sikit. Muhammad
cantik ada satu star. Okay, pegang. Saya membuat kayu dan dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Semua dah makan ke? Makan ni. Ya. Semua dah makan ke? Dah. Apa semua tak mau. Jadi sekarang ni Ustaz nak ajar satu benda. Apa? Okey dulu. Saya rasa kita nak belajar pasal solat. Alah, kita nak belajar pasal wudu. Ya. Macam masa. Okey. Jadi Ustaz nak ajar pasal wudu. Jadi semua boleh ikut Ustaz. Okey. Yang pertama, rukun wudu apa? Tak tahu. Tak tahu. Mula-mula niat. Apa tu? Niat. Okey, masuk. Masuk muka. Okey, masuk muka. Ni betul-betul semua ni. Okey, masuk muka. Okey, lepas tu tangan. Okey. Lepas tu tangan kiri. Okey, semua lambat. Okey, mula-mula Ustaz. Muka. Okey, tangan kanan. Lepas tu dan tiga kali. Lepas tu tiga kali. Sunat. Okey, tangan kiri. Okey, rambut. 1, 2, 3. Okey, 3. 1, 2, 3. Kaki kanan dulu. 2, 3. Kiri. 1, 2, 3. Okey, semua faham Faham. Jadi Ustaz yang kamu bincang, apakah kesalahan kamu? Ustaz kan sudah tunjuk tadi. Apa yang salah kamu buat? Sebenarnya saya lupa niat Ustaz. Okey, kau bincang dulu. Okey, bincang. Okey, dah dapat ke? Okey, ada dulu. Saya lupa pasal rambut. Lupa pasal rambut? Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Okey. Terus? Saya lupa niat Ustaz. Lupa niat? Oh, ya, bagus. Astagfirullah. Okey. Syakila ada salam ke? Saya pasal 3 rambut. 3 rambut je? Orang cakap kena mesti ke elektrik. Baik. Ya Allah. Ibu rambut cakap tak apa. Okey, air kering ke apa? Saya basuh sampai sini je Ustaz. Sampai sekarang je? Sini je. Tangan je. Tangan je? Orang kata tangan je. Saya basuh sini je. Dia sampai ke sini. Oh, sini. Jadi semua faham bicara dulu. Lepas ni Ustaz kita semua ambil betul-betul. Tak ada salah betul. Saya nak tahu yang macam mana. Jadi wudu, nawaitu, dirafat, ada siasat, lillahi ta'ala. Okey, itu saja. Okey, habis. Terima kasih Ustaz. Okey, masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat semua ada murid? Sihat ada murid? Okey, jadi Ustaz dah cerita satu cerita. Semua boleh ambil poin penting Boleh? Semua boleh? Okey. Pada suatu pagi, seekor gajah bernama Abu bangun tidur. Dia terasa panas, lalu pergi membeli aiskrim rasa sambal belacan. Di sebuah kedai. Ada sungguh bila Abu menjilat aiskrim itu, tiba-tiba dia terbang ke atas pokok kelapa. Gelak-gelak di atas pokok, Abu jumpa seekor ikan emas yang sedang baca buku sambil minum teh tarik. Tak dulu. Okey, Abu heran lalu bertanya, ikan, kenapa awak baca buku atas pokok? Lepas tu ikan pun jawab, saya nak jadi pandai, tapi sebelum baca saya selalu ucap bismillah.
Itu adab belajar aku. Lepas tu aku terdiam. Dia sedar. Walaupun kisah ini pelik, adab tetap penting. Abu pun mula makin asing sambil duduk elok. Tidak tumpah, baca doa, makan perlahan-lahan. Tiba-tiba pokok kelapa itu mula menari zapin sambil bernyanyi. Adab itu hiasan diri, adab itu hiasan diri. Okey, sampai biar. Okey, ada rakam. Okey, buru-buru pun ikut berlari. Sambil berlari, memberi salam antara satu sama lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu. Lepas tu, sejak hari itu, walaupun Abu Gajah tinggal di atas pokok dengan ikan emas, mereka berdua terkenal sebagai haiwan yang pelik tapi beradab. Okey, itu sahaja cerita untuk hari ini. Jadi apa kamu dapat? Okey? Semua dapat ni? Ayah awak itu ayah. Yang pertama adalah adab bersama ibu bapa. Ya, iaitu bersalaman bersama kedua ibu bapa. Okey, ada lagi? Itu saja. Okey. Okey, terima kasih semua. Okey, sekian perbincangan kita. Okey. Mantap. Jadi betul. Azhar. Mana dunia? Okey, Azhan. Okey. Ya, Haris. Ui, mak yang besar. Ya. Okey. Sofia. Angkat sikit. Macam nak kat. Tak apa. Okey. Nur. Nur. Okey, Azmira. Wush, ada print lah siang. Okey, Syarimi. Kamu berdua sekali kau kan. Wush. Okey, betul. Okey, ni Nurin. Okey, Nurin lawa. Okey, Kina. Kina lawa. Oh, Zihar. Grup aku semua dah lawa lah, Zihar. Waduh. Okey. Alim. Alim, Okey. Hati apa? Hati. Allah. Okey, Kenti. Jadi apa tu? Hojah. Okey. Ni Bella? Hai. Bukan dah pakai Ellie. Okey. APB? Dus. Okey, suah apa? Nama apa? Wan. Tak pernah dengar pun. Okey. Akilah. Stay lagi. Umar pelik. Ma. Ya Allah. Ada baris. Jauh ni ada baris. Macam beren ni memang. Okey. Ilham. Oh, sama. Ni, ada frame lah siap. Yang hujung tu apa? India. Di sini ya. Okey. Oh, ini tak ada frame. Oh, tak boleh lagi. Okey, Amalin. Oh, Amalin biasa je. Okey. Is, buat apa tu? Is. Okey. Zabi. Apa? Man. Asam man. Kemudian terbaik man. Okey, Aisyah. Oh, sama je. Okey, ini kelas kita orang. Okey, ini saya punya paling lawa. Sandal. Moshi. Dah sedap. Kau baca kode sedap. Alim. Happy suka ah. Bengkel Pedagogi Israel.
Gelang main darah. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Fiza. Kita kena. Allah Robi. Bangun sekarang ini video. Bangun dulu, bangun. Tak dapat sedikit izin ni. Tak, aku nak buat ni kat sama. Tak apa, biar dia bangun sendiri. Biar dia bangun sendiri. Sekarang dia bangun. Jom. Okey, bangun. Satu. Bangun. Tiga bangun. Tak payah peluk, tak payah peluk, pegang tangan saja. Pegang tangan saja. Tak baik tu. Aku peluk tangan. Pegang tangan. Jadi lagu ni kami dedikasikan untuk Ustazah. Betul. Lagu itu adaptasi. Ini lagu daripada Anmesh Kemaling, Anugerah Terindah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ku beranikan diri dengan lagu ini. Ku nyanyikan hanya untukmu. Oh, kaulah bicara penyayang Hidupku dan ku berjanji. Inti kau yang ku cintai semua manusia. Dijasi nyata dirimu adalah anugerah terindah untuk dirimu. Cakap. Allah, sekali kena bagi dah. Bang bang.
Mana punya ni? Pi. Comel ada nak. Tutup pintu. Arif, tutup pintu belakang. Tapi mana Arif? Ini dia selawar. Wow. Jangan tunjuk sikit Jan. Lem, tunjuk sikit Lem. Aku dah lupa lah. Oleh. Aku dah lupa jaga dia. Tunjuk sikit. Mana? Oh, ada nampak. Kau mana? Okey, boleh? Oh, butterfly. Yeah. Ini gila mana tu? Semua angkat. Sabar. Okey, tinggal. Oh, jadi. Ni? Mana? Oh, butterfly. Amali mana? Sudah terbalik pula dah. Ni. Apa tu? Tak dapat. Alah, aku nak tengok nama. Oh, nama-nama. Ni. Oi. Popcorn Cina. Ni. Pegang dah keluar dah kampung. Okey, burung. Okey. Okey, pergi. Semua. Ni apa? Oh, boho. Bola. Ini nama. Ramai-ramai. Oh, ini nama. Nama juga. Ni apa ni? Nama juga. Ni? Kucing. Kucing. Syah sikit. Bobo ni? Aku. Kenapa ni Syah? Oh, semua. Wow. Sekali. Oh, lemak. Tak banyak. Naga. Oh, naga bang. Kita tak? Nampak tak? Siapa tu? Aku pun tak tahu benda. Kau ambil je lah. Kuda laut. Angin. Zabi ni apa? Sini. Dapat. Okay, Michael. Weh, aku rasa perut weh. Satu, dua, tiga. Okey, saudara tersebut, ini adalah pizza kami yang bertemakan mikro. Ini adalah gabungan-gabungan kecil yang menjadi satu. Beberapa langkah iaitu mikro. Sini belakang. Okey. Bentuk dia. Bentuk dia dulu. Bentuk dia macam ni, kenapa tak sempurna? Kerana mikro adalah satu pengajaran yang satu langkah. Ini bukan satu gabungan. Bukan konflik. Macam tu lah. Jadi kenapa ada social clearing ini? Kerana kita menggabungkan langkah-langkah tersebut. Tapi kita still lagi kurang. Betul. Jadi kami akan menerangkan pizza kami, dia lagi besar daripada mikro tadi. Sebab apa? Mikro ada 13 komponen. Aku pegang je. Okey, nampak tak? Lagi besar daripada tadi.
13 tu dia 4581 13. 13 komponen. Okey, terbaik. Menjadi arca pembuktian pengabdian cinta. Pada awan biru ku melakar kata-kata, pada langit cerah ku panas semua cerita. Dengarlah mentari suara hatiku menyanyi, berterbangan jiwa merentasi pelangi. Menjadi arca pembuktian pengabdian cinta. Pada awan biru ku melakar kata-kata, pada langit cerah ku panas semua cerita. Dengarlah mentari suara hatiku menyanyi, berterbangan jiwa merentasi pelangi.
Jadi untuk memulai kami, ini adalah pizza makro, ini adalah pizza mikro. Pizza makro itu ni, kalau kita teliti betul, dia punya isi dalam tu, kalau dekat makro ni dia lebih besar dan mampat gitu. Isi dia lagi banyak. Tapi kalau dekat mikro ni dia tak banyak sangat. Sama lah macam kita tengok kemahiran, penggunaan kemahiran waktu mikro. Mikro ni dipakai sebahagian untuk kemahiran. Tapi kalau makro ni dia gabungan kebanyakan kalau mikro ni dia full, dia sempurna. Tapi kalau mikro ni dia separuh. Ini dia juga memberi variasi rancangan dia. Makin sedap. Kalau kita tengok, memang dalam makro dia ada menarik, cantik, tertarik, semua dia. Jadi untuk kami pilih juga, kami buat dia besar dan kami akan belah kepada 13 bahagian. Kenapa 13 bahagian? Sebab mikro ada 8 komponen, dicampur dengan makro ada 5 jadi 13. Jadi sesuai dia kenapa jadi 13 partition. Jadi seterusnya kami punya dia dikelilingi oleh proses. Sebab dikelilingi tu dia tak keluar daripada landasan. Ya, perancangan yang betul. Jadi dalam perancangan, apa jua yang ada dalam perancangan akan termaktub, disumpat, dilemparkan dalam pizza makro tersebut.